Ustaz. Oh, Ustaz. Jom, buka. Saya beli banyak ni. Kamu beli apa tu? Adalah Ustaz, kerupuk-kerupuk sikit. Okey lah ni Ustaz, sekali-sekala. Buka puasa makan jajan ni. Okey lah ni Ustaz. Tak sihat tu. Habislah kita tak dapatlah manfaat Ramadan kalau buka puasa macam tu. Kita kenalah makan yang sihat-sihat. Ustaz nak makan yang sihat ke? Ya, mestilah. Ustaz nak makan yang sihat, jomlah kita pergi buat oat blueberry ke apa ke. Push. Tu oat blueberry ya? Habis kak? Yelah, Ustaz nak sangat makan yang sihat. Kita bagi sihat terus ni. Jom. Yang ni simpan ni, ini simpan tu. Ustaz letak. Siapa ni beli makanan macam ni? Tak usahlah, tak payah beli dah macam tu. Sama-sama Ramadan ini kita sempurnakan Ramadan dan sinari jiwamu dengan ilmu dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang saya ucapkan ke Tazkirah Ramadan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua penonton-penonton Tazkirah Ramadan 2025. Bersama dengan saya sekali lagi ditemani dengan sahabat saya, Ustaz Azlan dalam rancangan kita Tazkirah Ramadan 2025. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik, dah kita sampai dah episod episod yang kelima. Kita hari ni lah episod yang kelima dan kita akan bercerita Ustaz akan kupas tentang tajuk yang quite important Ustaz. Penting untuk kita kupas tajuk ni Ustaz. Tentang soal kesihatan dan fizikal kita ketika dalam bulan Ramadan ni Ustaz. Baik. Bagaimana kita menjaga kesihatan dan juga fizikal kita dalam kita berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Jadi Ustaz, seperti biasa kita ingatkan semua rakan-rakan penonton kita tentang tema Tazkirah Ramadan kita 2025 ini, sempurnakan Ramadan, sinari jiwamu, yang dibawakan khas oleh Khadijah International Waqaf Foundation, KIWF. Ustaz, macam biasa kita akan Ustaz akan kupas tajuk kesihatan ni dan sambil kita akan masak, ataupun hari ni kita bukan masak Ustaz. Kita lebih kepada kita kata buat kot kan. Kita nak buat oat blueberry. Sebab kesihatan kan. Bila orang sebut kesihatan ni orang makan oat. Kan kalau kita tengok orang-orang yang ni nak amalkan diet yang baik tu. Tengok Mizan ni, saya tahu Mizan tak makan. Saya makan. Oat ni memang setiap hari saya amalkan. Ustaz, supaya saya ni ada badan yang fit, yang slim kan. Sehat tubuh badan. Jadi Ustaz, sambil Ustaz kupas tentang tajuk kesihatan dalam bulan Ramadan ni Ustaz, kita akan buat oat blueberry. Jadi jom Ustaz, kita buat oat blueberry sambil Ustaz kupas tajuk kita hari ni. InsyaAllah. Jadi Ustaz, depan kita dah ada dah semua bahan-bahan ramuan untuk warna-warni oat blueberry yang sihat, bertepatan dengan tajuk kita hari ni, kesihatan fizikal kita ketika kita berpuasa dalam bulan Ramadan penuh barakah ni Ustaz. Jadi sebelum kita pergi kepada kupasan Ustaz, kita perkenalkan satu-satu bahan ramuan. Seperti biasa Ustaz, kita ada 3 cawan oat, kita ada susu full cream milk, lepas tu kita ada gula apung, kita ada sagu, kita ada madu, kita ada kurma, pisang, kita ada raspberry dan juga akhir sekali tadi oat blueberry. Jadi inilah bahan-bahan ramuan kita Ustaz. Cuma sebelum saya terlupa Ustaz, bertepatan dengan tajuk kita hari ni Ustaz, yang mengenai kesihatan ni Ustaz, rasanya elok kalau kita dapat salah seorang daripada kita ni kalangan pakar perubatan Ustaz. Doktor yang boleh kupas lebih lanjut lagi bab kesihatan. Ada tetamu istimewa. Ya, kita ada tetamu istimewa hari ni. Saya tengok cawan ada 3. Cawan ada 3. Ya. Okey. Pandai Ustaz tengok. Ustaz pandai mengira. Tu maksudnya Ustaz matematik. Saya tadabbur. Tadabbur. Okey. Jadi Ustaz, tanpa buang masa saya jemput Dr. Atik untuk bersama-sama dengan kita di Tazkirah Ramadan 2020. Apa khabar Faisal? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sehat Doktor? Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Saya alhamdulillah sehat. Macam mana puasa Doktor? Puasa macam biasa lah
ada time tu kita awal-awal tu penat sikit. Sekarang ni kira alhamdulillah Autopilot lah. autopilot. Autopilot kan bukan sebelum apa ni Ramadan dah banyak aktivitas Rejab, Syaban ni. Betul. InsyaAllah tak ada masalah lah. Yalah, Rejab dan Syaban ni pun kita jadikan preparation kita sebelum masuk bulan Ramadan tu Doktor Ustaz. Okey, Doktor, hari ni kita nak masak oat blueberry Doktor. Bertepatan dengan tajuk kita ni. Sebab Tapi macam banyak bahan lagi, banyak lain daripada blueberry ni. sebab dia kita sajalah letak sikit raspberry, letak kurma kan. Biar dia sebab dia oat blueberry plus tazkirah Ramadan tu. Jadi dia kena ada juga sunnah-sunnah dia, madu kan, kurma. Jadi dia kenalah tu, agama pun ada, kesihatan pun Cantik. pun ada. Jadi Doktor, sambil-sambil saya duk buat oat blueberry ni Doktor, nak tanya sikit kat Doktor soal pemakanan. Amalan pemakanan yang terbaik Doktor, waktu kita nak berbuka, waktu kita nak bersahur dalam bulan Ramadan ni Doktor. Apa mungkin Doktor boleh kupas dulu Doktor? Okey. Untuk apa amalan pemakanan yang terbaik untuk kita dan semua penonton-penonton di luar sana tentang waktu nak berbuka dan juga bersahur. Okey. Terima kasih atas soalan tu lah. Amalan pemakanan terbaik di bulan Ramadan. Sebenarnya kita luar Ramadan, dalam Ramadan, kita manusia juga sama je. Keperluan kita dalam Ramadan, luar Ramadan sama je. So, apakah makanan terbaik masa kita di bulan-bulan lain dan bulan Ramadan sama je, iaitu makanan sihat, makanan seimbang. Sihat dan seimbang. Ya. So cuma di bulan Ramadan ni, apa yang mungkin orang kata jadi tricky sikit adalah just timing je lah. Timing saja. So yang penting kita kena make sure makanan tu sihat dan seimbang. Dalam Islam kita disunatkan untuk bersahur. So make sure kita bangun dan makanlah sahur supaya kita boleh readykan badan kita untuk puasa sepanjang hari tu. Dan ketika malam pun kita makan makanan yang seimbang juga. Bukanlah melantak habis-habisan sampai terlanggarlah semua batas-batas kalori lah apalah kan. Sebab kadang-kadang lapar sangat kan. Semua nak ikut nafsu, pergi pasar malam, kedai ni berhenti, sana berhenti. Lepas tu mazir pula. Lepas tu masih Itulah selalu pengakhirannya. Itulah. Itu secara general makan yang terbaik ketika bulan puasa ni adalah sama je, itu makanan sihat dan seimbang. Perlu ada nutrisinya, karbohidratnya, proteinnya, seratnya, dan yang agak penting adalah air lah yang boleh kata paling penting. Badan kita 70% memang air kan. So memang air tu pun sangat penting lah dalam bulan Ramadan. Kita kena make sure kita minum dengan cukup lah supaya boleh Minum sebelum subuh lah kan. of course lah. Karbohidrat, protein, kalsium tadi dengan serat dia air. Air. Oh, okey. So jangan tahu tak serat tu apa? Serat tu macam ni serat lah juga ni. Serut ni dia buahan. Okey, serat ni dalam makanan kita kebanyakannya sos dia adalah buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Kalau blueberry, raspberry ni kira serat. Blueberry, raspberry, pisang, semua ada serat. Cuma lah ada buah-buahan yang kandungan serat dia lebih. Macam oat ni serat dia lebih lah sikit. Okey. Ustaz, bila sebut bab pemakanan ketika kita sedang berpuasa ataupun dalam bulan Ramadan ni Ustaz, ada tak apa-apa amalan pemakanan yang diajar oleh Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat ataupun para salafus soleh dahulu soal pemakanan ketika dalam bulan Ramadan ni ataupun bila-bila saja? Menarik bila Dr. Atik pun dia mula sebut sebenarnya pemakanan kita di dalam Ramadan, di luar Ramadan, keperluan badan dan sebagainya sama. Betul Ustaz. Dan sebenarnya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW pun dia tidak ada makanan khas untuk bulan Ramadan. Apatah lagi bazar, katira, ayam percik, memang tidak ada. Tapi sebelum orang kejap Ustaz, sebelum Ustaz lupa, boleh ambil sudu tu kejap Ustaz. Saya nak letak sagu ni. Baik. Okey. So Nabi SAW pada bulan Ramadan dan di luar Ramadan pemakanannya lebih kurang sama. Yang paling utama Nabi SAW makan yang macam doktor sebut tadi yang banyak serat adalah kurma ni. Satu, kurma memang makanan orang Arab. Kerana itulah buah-buahan yang paling mudah ditanam, dituai. Dan di Madinah khususnya ketika Nabi SAW tinggal di sana, Nabi tinggal tu dalam satu bandar ataupun kota yang dipenuhi oleh pohon-pohon tamar. Kemudian tentunya air, dan air yang paling kerap diminum kalau di Mekah tu air Zam-Zam. Tapi kalau di Madinah tu air daripada telaga-telaga, air mineral lah. Air mineral, dan itulah yang dijadikan minuman. Cuma Nabi SAW pesan bila tadi Dr. Atik kata jangan bila buka puasa melantak kan sampai pergi tarawih tu kita dengar orang sedawa, lepas tu kita boleh bau dia ni makan apa. Iaitu adalah bila Nabi SAW pesan, Nabi kata tidak seorang anak Adam mengisi satu bekas yang lebih buruk daripada perutnya.
Kemudian Nabi kata, cukuplah kamu makan untuk menegakkan tulang belakang. Maksudnya bukan makan sampai bongkok tulang belakang, tulang depan atau ke kanan, tapi untuk tegakkan tulang belakang. Dan Nabi kata, pecahkan perut ni kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk air, satu bahagian untuk makanan, satu bahagian lagi untuk apa? Aiskrim. Bukan. Satu lagi bahagian untuk udara. Air, Makanan, udara. So kalau kita makan banyak sangat waktu buka puasa tu, penuh dah dengan makanan, penuh air, udara tak ada. Udara semua keluar waktu tarawih. Jadi kita kena bagi ruang untuk perut kita. Ada 3 komponen tu. Udara keluar waktu tarawih tu sama boleh batal tu atau untuk. Betul. Jadi itulah sunnah Nabi SAW dalam Ramadan. Dan Nabi tekankan macam doktor sebut tadi, sahur kena bangun, usahakan, itu sunnah yang sangat penting. Cantik Ustaz Azlan kupas. Jadi doktor, apabila sebut bab puasa doktor, ramai orang berkata soal dehidrasi doktor. Okey. Kurang minum air, dan ada pula yang tak bangun sahur pula kan. Jadi macam mana doktor? Apa tips-tips yang kita boleh kata nak elakkan dehydration during fasting month ataupun waktu sedang berpuasa ni doktor? Okey. So macam saya kata dah, bulan puasa ke bukan bulan puasa, badan kita sebenarnya sama. Tetapi alhamdulillah badan kita ni Allah ciptakan sangat cantik. Kita ada satu mekanisme yang automatik yang jalan sendiri untuk make kita punya badan ni tak hilang air. So ada mekanisme. Betul. So contohnya kat mana kita hilang air adalah daripada peluh dan juga kencing dan buang najis lah. Tu yang 3 yang utama yang mana air ni hilang. Okay. So di bulan Ramadan keperluan kita minum air lebih kurang sama saja, iaitu untuk adult selalunya 1.5 hingga 2.5 liter sehari, itu cukup. So kalau kita boleh bahagikan, timingkan dekat mana kita nak minum untuk cukupkan. Katalah kita nak aim 2 liter tu kan. 2 liter tu kalau satu gelas tu 250 ml dalam 8 gelas lah kan. Kita boleh timingkan lah, sahur nak minum berapa gelas, berbuka nak minum berapa gelas, lepas tarawih minum berapa gelas, sebelum tidur minum berapa gelas kan. So kalau minum 2, 4 time ni pun dah cukup, dah 2 liter sebenarnya. So insyaAllah tu antara tip general untuk elak dehidrasi. Yang seterusnya adalah kita elakkan benda-benda yang menyebabkan kita hilang air dengan lebih laju lah. Contohnya janganlah pada awal-awal baru lepas sahur tu pergi berlari 5-10 km kan. Definitely kita akan jadi berpeluh banyak dan senang dehidrasi. Dan janganlah pagi-pagi nak sahur tu suka minum kopi-kopi pekat, teh-teh pekat. Dia boleh jadi diuresis yang menyebabkan kita terkencing-kencing. Jangan minum kopi pekat, jangan minum teh pekat masa sahur. Kalau sudah sahur berbuka, insyaAllah tak ada masalah lah kan. Sebab nanti kita boleh top up balik throughout night tu. Dan kalau orang tu dia tak ada caffeine, dia boleh lah minum waktu sahur tu kan. Yelah, kalau lah badan tapi minum air kita, badan kita dia selalunya senang adapt. Dia ada autonomic process yang dia akan adapt. Macam tu lah. So bila dia detect alamak air dah kurang ni, dia akan start kurangkan production kencing tadi lah. Dan dia akan serap balik cair-cair daripada usus tu supaya badan dapat balik cair atau fluid tu lah. Lajis pun mungkin jadi keras sikit lah kalau kita tak cukup air tu. So takut jadi problem lain lah pula. So kalau boleh kita cuba keep kita punya water intake tu dalam 1.5 hingga 2.5 liter dalam 24 jam tu lah. Untuk orang yang tak bangun sahur ni doktor, macam mana? Okay, tak bangun sahur memang antara benda yang common ketika bulan Ramadan memang common. Tapi nak buat macam mana? Kalau Allah kata kalau mampu teruskan berpuasa, kalau tak mampu dehydrated sangat sampai sakit, tentunya ada rusuh betul tak ya? So memang satu term yang saya suka nak kongsikan lah kepada pendengar adalah satu kita panggil safe fasting. Berpuasa yang selamat. Sebab dalam Islam ni Allah dalam even ayat surah Baqarah pun Allah kata Allah tidaklah menyusahkan kamu tapi nak yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu usra. Terima kasih Ustaz. So itulah Allah bukanlah nak menyusahkan kamu tapi nak mudahkan. So bila mana tak larat rasa dehidrasi, ada komplikasi daripada dehydration, seharusnya kita patut berbuka, kalau tidak lebih mudarat. Mungkin kalau nak bagi klausannya ketat sikit dengan mendapat rekomendasi doktor.
nasihat. Kalau tak dia bangun, dia tak bangun sahur, oh ni hidrasi ni, dia bersih, dia buka puasa tu. Dia tak tanya. Nasihat daripada doktor tu kan. Jangan duk rasa macam haus dahaga sangat. Nanti mau jadi doktor hari. Terus dia pun ni. Jadi untuk kupasan yang mengenai dehidrasi ni, untuk penonton di luar sana, kita kena faham bahawa safe fasting itu very important doktor. Jangan sampai kita ni, sampai kita mudaratkan diri kita. Betul. Sampai kita jadi complication, apa-apa komplikasi yang buruk untuk badan kita, dan takut nanti boleh kena apa-apa sakit yang Termasuklah kita mengambil tanggungjawab dan perhatian untuk bangun sahur tu. bangun sahur. Sebab itulah di Sunnah satu hal. kalau mungkin Ustaz Azlan boleh lupa sikit tentang sahur ni Ustaz. Bahkan Nabi SAW sebut itu membezakan kita dengan penganut agama lain. Mereka tidak bersahur, kita bersahur, dan sahur adalah waktu mustajab doa, waktu keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang kalau kita lihat keberkatan orang yang bersahur, kadang-kadang dia tak makan banyak pun, dia makan sikit, tapi disebabkan sahur tu barakah tu, dia ada elemen kesihatan yang fiziologi fizikal ni, dia ada elemen barakah yang kalau kita lihat dalam Ramadan kadang kita makan sikit je, tapi kita rasa macam boleh tahan sampai ke buka puasa. So kita gabung jalinkan kesihatan dan juga keberkatan mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi untuk penonton di luar sana, jangan tak bangun sahur kan? Jangan tak bangun sahur. Ada keberkatan, juga menjamin kesihatan tubuh badan kita. Jadi doktor, saya dah letak, kalau Ustaz perasan, dengan doktor perasan apa, kita dah letak 3 oat ni, dah letak dengan sagu tu tadi doktor, Ustaz. Jadi nampak ini pun dah mula mengancam dah ni kan. Kulit pun dah mula menggiurkan kita kata kan. Pun tengok pun rasa sihat. Tengok pun rasa sihat dan rasa nak minum. Rasa nak berbuka, tapi tak boleh, belum masa untuk kita nak berbuka. Jadi doktor, sementara saya nak letak bahan-bahan yang lain doktor. Ramai yang bertanya soal senaman yang sesuai dilakukan. Senaman yang sesuai dilakukan, dan bila waktu untuk kita nak bersenam dalam bulan Ramadan ni, khususnya kepada yang berpuasa ni doktor. Okey. So senaman, apa-apa juga senaman boleh je buat time bulan Ramadan. Macam jadi Nabi SAW perang mau pergi bulan Ramadan. Betul tak kan? So senaman, apa-apa jenis senaman pun boleh je buat. Semuanya ialah bulan Ramadan ni kita lebih mungkin banyak concern untuk timing lah. Timing ni kat bulan Ramadan ni selalunya digalakkan kalau kita nak bersenam, nak keluarkan peluh, nak buat aktiviti yang berat, kalau boleh kita buat sama ada ketika kita sudah berpuasa, berbuka puasa, ataupun betul-betul berdekatan dengan time-time nak buka kan. Tapi bukanlah betul-betul buka lah. Buka tu betul-betul kita kan mustajab doa, betul So nak bersenam tu kan dah dalam pukul 5.30 ke atas asar tu. Kau bila lepas reda tu mandi, boleh duduk kejap baca Quran, baca doa kan. Ataupun lepas berbuka, lepas kita solat tarawih, kita boleh buat senaman. Ataupun orang yang gigih kan, betul-betul nak bangun awal sangat sebelum daripada bersahur pun boleh buat senaman. Pergi gym pukul 4 pagi je lah. Tapi itulah baik, qiyamul sebenarnya malam kan, tak tahu Allah bang. Bersenam pun bahagian ibadah. Kalau ikut British Medical Journal kan, dia memang nyatakan di bulan Ramadan solat tarawih sepatutnya di-consider sebagai parts of exercise routine. Dan British Medical Journal kebanyakannya dia directkan kepada orang-orang yang mungkin ada comorbidities lah kan, ada sakit kecil manis ke, darah tinggi ke. Tapi untuk orang yang insya-Allah tak ada apa-apa masalah kesihatan, kalau boleh buat senaman yang regular kita buat ketika bukan Ramadan pun adalah bagus lah kan. Kepada yang buat solat tarawih 20 rakaat, itu sebenarnya dah jadi satu senaman yang cukup dahsyat dah tu kan. Bahkan baca satu juz malam. Betul. Lama tu kan, rukuk sujud, duduk bangun diri kan. Jadi itu pun satu senaman yang juga kita boleh amalkan. Jadi Ustaz, soal mengawal nafsu kan, kita ni bila datang bulan Ramadan ni Ustaz, lepas tu pergi pula bazar Ramadan, dahsyat Ustaz kan. Itulah waktu yang paling mencabar kan. Masuk pula bazar Ramadan yang besar apa semua ni, macam-macam menu ni kan, macam-macam yang dijual oleh peniaga-peniaga di bazar Ramadan ni Ustaz. Ada tak apa-apa tips Ustaz untuk kita kawal nafsu makan kita dalam bulan Ramadan? Itu satu soalan yang susah kerana mengamalkannya susah. Daripada pesta jangan makan kepada pesta makan berlebihan pula. Sebab tu kalau kita baca data-data tentang pembuangan makanan di Malaysia, dia adalah ratusan tan bahkan berkali ganda dalam bulan Ramadan.
Maksudnya kita lebih banyak membuang makanan dan membeli makanan. Perbelanjaan makanan tinggi bagi setiap isi rumah pada bulan Ramadan, lebih daripada bulan lain. Jadi apa yang kita boleh usahakan, moga Allah bantu kita semua, kerana kita hidup di negara yang makanannya paling sedap di dunia, yang paling banyak pilihan, yang paling mudah. Tidak ada negara-negara lain, kalau siapa pernah travel, Ramadannya ada bazar. Seperti Malaysia, tidak ada. Bahkan kita sebut dari zaman Nabi SAW tidak ada bazar. Dan kalau kita pergi ke negara Arab, kebanyakannya memang petang-petang tu tak ada bazar pun. Jadi antara tips yang boleh kita amalkan adalah seperti mana Nabi SAW dan Allah SWT mengajarkan kita untuk mengawal nafsu tu, antara lain, satu Nabi kata berpuasa tu menyempitkan ruang darah supaya syaitan tak boleh mengalir, dan kita boleh self control tu, kawalan kendiri tu lebih tinggi. Demikian juga kita diajar untuk menundukkan pandangan. Selalunya dibicarakan dalam konteks lelaki menundukkan pandangan apabila melihat wanita, wanita menundukkan pandangan melihat lelaki. Tapi kita juga dalam Ramadan kena melatih diri kita menundukkan pandangan melihat reels dan Makanan. bukan salah, tapi semakin kita tengok semakin banyak yang kita inginkan. Demikian juga bila pergi ke bazar, kita tahu semakin banyak kita nampak, semakin banyak pilihan yang kita akan buat. Jadi ada sebahagian yang menyebut bawa wang secukupnya, kuatkan kawalan kendiri, pergi spesifik beli apa, plan, jangan pergi sana cuci mata, nanti balik memang banyak plastiknya. Sekarang QR kan, QR semua. Kena limitkan daily transfer tu boleh berapa. Kalau tak memang tinit, habis, kita pun beli sangat banyak. Yang kedua yang kalau kita boleh usahakan adalah kita sebelum masuk ke dalam pasar, Nabi SAW ajarkan doa. Dan doa Nabi ajar sebelum masuk pasar ni banyak yang melibatkan memohon lindung daripada syaitan. Walaupun Ramadan tidak ada syaitan secara umumnya digari, tapi nafsu kita tu telah dilatih syaitan banyak bulan. 11 bulan well trained dah. Dia macam nak tundukkan dia. Kita kena kuat. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah SWT, pergi, dan kalau boleh, mungkin doktor pun boleh tambah kalau ni, kita lebihkan makanan yang dimasak dengan mudah, simple di rumah, supaya ada masa dengan keluarga lebih banyak. Dan juga kita pilih makanan-makanan yang sihat, yang kebanyakan waktu makanan sihat ni dia tidak melebih, dia sangat sederhana. Cuba bayangkan, kita sebenarnya Ramadan ni kita skip satu makan je tekan tengah hari tu. Breakfast tu bawa ke awal sikit lah, sahur. Lepas tu kita akan makan dah buka puasa tu. Tapi kita miss satu waktu makan, kita qada tu macam kita miss satu minggu makan. Jadi itu semua kita kena reframe balik, supaya kita kena ingat bahawa setiap makanan yang kita beli dan makan dan yang kita buang ni semua akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Bahkan ada hadis Nabi pernah keluar dalam keadaan lapar. Keluar jumpa Abu Bakar, jumpa Umar, tiga-tiga masih lapar. Lalu pergi duduk rumah seorang sahabat, dihidangkan makanan, dan Nabi sedih. Dan para sahabat tanya, kenapa Nabi sedih? Nabi kata, la tus'alunna an hadzal na'im yawmal qiyamah. Kita akan dipersoalkan tentang nikmat ini pada hari kiamat. Bayangkan kalau kita lihat ke tong sampah kita lihat ke dalam peti ais kita setiap hari Ramadan, kan penuh, kena beli peti ais yang kedua kan. Jadi itu semua kita kena ingat bahawa ia akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi itu semua adalah cara bagaimana kita melatih self control, dan termasuklah kita kurangkan pergi ke tempat-tempat yang kita bayar sejumlah wang, kita boleh makan apa saja tu. Itu semua akan mengganggu proses kita nak tundukkan pandangan tu. Dan kita sudah bayar, tak makan. So kita pun makan, waktu nak balik tak boleh nak gerak. Tarawih ni pun confirm tak boleh. Tak jadi senaman. Tak jadi senaman, tarawih pun tak, silat-silat isyak pun tak, sahur pun tak bangun, subuh pun tinggal. Jadi nak puasa tapi solat pula tak berapa nak jaga. Jadi doktor, ustaz, kita dah letak kurma, blueberry, raspberry dengan pisang, tiga-tiga equal, seimbang, nampak cantik kan? Ada merah, ada kuning, ada biru, plus susu dia tu dengan oat dia kan. Nampak sihat, seimbang, dan kita kata tadi menggiurkan. Teringin nak minum. Jadi doktor, last doktor, mungkin doktor boleh wrap up untuk session kita kali ni doktor, ataupun episod kita kali ni doktor. Sedikit nasihat doktor daripada sudut perubatan dan juga kesihatan kepada semua penonton-penonton di luar sana untuk berpuasa ni dalam keadaan tadi doktor kata safe fasting. Betul. So yang ni sepatutnya kita cakap safe fasting ni sebelum masuk Ramadan. So bila dah Ramadan ni macam dah untuk orang-orang yang ada comorbidity atau ada penyakit kronik, golongan berisiko, sepatutnya golongan berisiko, kita dah kena ada mindset awal-awal.
Okey. Dan juga orang yang selalunya kalau kita mungkin muda-muda lagi kan, Ustaz yang muda-muda lagi, insyaAllah tak ada masalah kesihatan, kita berpuasa macam biasalah. Tak ada masalah lah, amalkan sahur dan makanan yang seimbang tadi lah. Tapi untuk orang yang berisiko, contohnya orang mengandung, orang yang ada penyakit kronik ataupun kanak-kanak kan, yang mungkin ada risiko sikit lah dari segi kesihatan. Kalau mungkin tak makan lama, minum air tak cukup, yang ni sepatutnya kena berjumpa dulu doktor. Kalau ada penyakit kronik tadi lah, jumpa dulu doktor-doktor yang rawat anda untuk tanya selamat ataupun tidak selamat untuk berpuasa. So kalau saya sebagai doktor, kita adalah tengok apakah guideline. Ada certain guideline yang agak komprehensif daripada British Islamic medical doctor tu. Dia ada bagi tahu golongan berisiko ni kepada 4 kategori tau. So ada yang low risk, intermediate risk, high risk and very high risk. Very high risk ni selalunya memang doktor tak galakkan berpuasa langsung lah. Contohnya pesakit yang memang melalui dialisis, kan, itu very high risk. Atau pesakit yang sedang menjalani rawatan kanser, selalunya kita memang very high risk. Atau pesakit yang kalau kencing manis, dia baru saja masuk keluar hospital dalam sebulan atau 2 bulan sebelum daripada bulan puasa dengan sebab gula terlalu tinggi atau gula terlalu rendah. Ini pun golongan-golongan yang kita kata terlalu high risk untuk berpuasa lah. Jadi dalam golongan very high risk. Very high risk. Kalau macam maksudnya gula tak stable ke apa, tu memang perlu dapatkan nasihat doktor. Macam tu juga ibu mengandung. Ibu mengandung, ada ibu mengandung yang terkena diabetes, kencing manis ketika mengandung. Golongan ni pun adalah golongan yang sangat berisiko untuk berpuasa, yang ni perlu dapatkan nasihat doktor. So ibu mengandung by default dia adalah agak sihat, tapi bila ada kencing manis dengan mengandung ni memang kena dapatkan nasihat doktor lah, sama ada boleh berpuasa selamat ataupun tidak selamat lah untuk berpuasa. Dan banyak lagi lah kalau nak diceritakan tentang safe fasting ni. Contohnya bukan sahaja fizikal, sebab dalam discussion kalau among doctors ada juga tentang of course mental health. Ada orang yang ada mental health yang dia tak boleh tinggal ubat, dan certain ubat perlu makan pada ketika tertentu yang mungkin lebih daripada anxiety apa semua. Mungkin lebih daripada sekali atau 2 kali sehari dia kena makan ubat. Dan mungkin waktu ubat tu kalau dia tak makan, mungkin dia akan jadi relapse ataupun yang seterusnya lah kan. So benda tu pun penyakit mental pun perlu juga saya sarankan untuk tanyakan pada doktor anda bila adakah anda boleh berpuasa, boleh tak, ada satu ubat tinggal ke, tukar timing ke, yang tu boleh tanya doktor. Macam tu lah secara general. Bila ragu-ragu, tanyalah orang yang ahlinya. Silalah bertanya kepada doktor-doktor anda. Jadi dapatkan nasihat dan pandangan daripada doktor sebelum kita nak berpuasa ataupun apa sahaja amalan-amalan senaman fizikal yang kita nak buat ketika sedang berpuasa ni doktor. Jadi amalkan pemakanan gaya hidup sihat sebelum, semasa, selepas Ramadan, kerana kesihatan ini antara rezeki terbesar yang sering dilupakan, yang sering kita alpa leka lalai untuk mana-mana manusia pun. Jagalah kesihatan tubuh badan kita supaya kita dapat nikmati kehidupan yang lebih sempurna. Jadi doktor, ustaz, masa pun lagi seminit lebih je ni kita nak buka puasa. Sebelum kita nak pergi buka puasa, kita nak ingatkan semua penonton di luar sana untuk jangan lupa like, share, follow, komen Tazkirah Ramadan 2025 kita ni dengan tema dia Sempurnakan Ramadan, Sinari Jiwamu, yang dibawakan khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation KIWF. Kita berbaki lagi 30 saat. Kita nak pergi buka puasa dengan oat blueberry ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.